Assalamualaikum. 9 hari bulan 10 kawan-kawan. Kita buat klip lagi. Klip yang keberapa tak tahu dah ni. Kan? Kita ada gangguan suara ni kan. Mana tahu boleh dapat tangkap dengan bunyi-bunyi kita tengah rakam gambar ni. Macam selalu kan. Kita perlu buat kita kena extract suara tu. Macam mana suara tu boleh mengganggu. Kan? Pasal ada satu sistem pergebangan global di kedai kopi ni. Sistem gebang global untuk sembang kari ni. Sembang murung. Tua kedai kopi. Kita buat tak ada sembang kedai kopi. Dia ada perbincangan pula dia kumpulan dia. Ada pula solution dia. Dia nak kena curi benda tu. Selalunya solution dia mencuri. Yang selalunya yang ada dekat kedai kopi, dekat Lepoh Hilir tu, yang pagi tu dekat situ, 2-3 tempat tu, solution dia curi. Hilang barang tu. Tiba-tiba anak dia pula dekat situ. Duit dalam akaun bank pun hilang. Sebab ada scammer dia. Unit scammer mana? Kita perlu daripada integrated scammer reserve ke, unit ke, daripada schooling scammer reserve schooling ke, kat mana? Ada cerita macam DJ radio ni, dia ada sistem schooling dia kan, scammer reserve schooling dia. Itu macam mana? Tak faham juga ke pun. Kalau yang faham tu tolong buat video lah untuk aktiviti anti scammer ni. National Scammer Response Center kan, Scam Center kan. Boleh lah. Boleh masukkan tajuk-tajuk dekat dalam tu. Unit mana? Dia ada fakulti kot. Fakulti scammer dia. Ada tak? Aku rasa macam ada je. Sebab dia scammer, dia berpanjangan tu. Dia ada curi berpanjangan tu, scammer tu. Dia scammer tu dia open wider ke, open sesame ke, kita tak tahu. Perbincangan melalui scamologi ni kan. Sistem scamologi yang ada dekat Malaysia ni. Perbincangan dia masuk dalam geng terorisme kan. Scammer ni adalah terorisme, satu kelompok terorisme. Globalisasi punya scammer kan. Tu macam mana? Dia makau ke macam mana ni? Dia ada funding daripada mana? Funding di kedai kopi tu ke? Ke macam mana? Cerita dia macam mana tu? Global scammer ni. Positif ni. Kita perlu buat kajian penuh nak dapatkan apa benda? Dana daripada kerajaan untuk aktiviti siasatan untuk ni ahli majlis scammer ni. Macam mana? Kalau ada boleh respon dengan saya. Buat video ke, bagi taklimat dekat TV ke, saya tengok ke, jemput saya ke, macam biasa jemputan tu. Kereta saya nak tahulah dekat mana kereta Wildfire warna putih tu dia saya pakai. Tiba-tiba unit scammer mat ni kan hilang. Nak jadi ke unit scammer dia. Saya ni terkelompok dalam scammerism dia. Kerja pegawai polis dekat situ jadi unit scammerism dia. Pening tu kan. Kita ni macam mana? Peruntukan yang boleh kita dakwa untuk aktiviti scammer ni kan, scammerism ni, untuk dakwa, untuk bawa atas penganan. Amla tu tak ada kan, pengupahan wang haram tu tak ada dah, scammerism tu kan. Itu contoh.
yang kita perlu ada. Kita perlu tahu agenda scammerism kebangsaan. Ke menteri-menteri terlibat dengan aktiviti scammer ni, geran dadah antarabangsa. Dia unit scammer ni selalunya yang ada terlibat dengan kegiatan tipu curi barang saya dekat rumah saya, pekerjaan saya gitu. Dia terlibat dengan aktiviti dadah. Tak usuk sehari tu. Mak terencak tu. Semua banyak beratus-ratus kilo je. Bila boleh tangkap. Dia nak sping. Dia ada satu, bila bertemu dengan kuasa-kuasa Power Rangers tu, kelima-lima button Power Rangers tu, betul kok. Hilang. Benda tu berlaku di kedai dia bayi. Kalau boleh dapatkan penjelasan macam mana tu, boleh lah. Kita boleh kaji benda tu. Satu lagi yang pasal Faraid ni. Faraid dengan pesaka ni. Aku tak faham sampai ke sudah. Kalau yang Faraid tu, geng-geng Ustaz Faraid tu, Ustaz Faraid ke benda tu. Kalau dia orang dapat wahyu bagi tahu, aku nak hantar Jibril. InsyaAllah aku dah janji dah dengan dia orang. Ni, dapat. Aku nak hantar Jibril. Tak pun aku boleh jadi Jibril, InsyaAllah. Sebab saya dewa sekarang. Okey. Dewa. InsyaAllah. Kita kena dapatkan tu dia punya status kebarangkalian scammerism tu. Daripada agenda-agenda kerajaan. Dia fitnah aku scammer gitu. Haram jadah semua. Kepala kena pukul aku, kalau tarik aku kat situ.